Nama aku Ramadan. Tahun ni aku tingkatan 5. Tahun terakhir aku kat Samir. Sepanjang 5 tahun aku kat Samir, aku tak pernah masuk apa-apa buat acara. Hei, maklumlah, aku ni dah lah tak pandai akademik. Sukan pun tak padu. Beloklah, Mai! Bakat lagilah tak ada. Tapi aku ada satu minat. Aku suka sangat hot. Cuma aku tak pandai. Aku adalah cuba buat. Tapi tak kisahlah. Tahun ni aku nak cuba juga. Sebelum tu aku kena belajar dulu macam mana nak buat tulisan hot. Zaman sekarang nak cari apa-apa maklumat senang. Semua dah ada kat ujung jari. Bahan digital orang kata. Hari tu cikgu ada bagi tahu pertandingan hot peringkat sekolah dah nak dekat. Jadi mulai sekarang aku kena berlatih betul-betul. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Sekarang ni aku tak tahu nak mula dari mana. Aku rasa segan bila tengok kawan aku kat sebelah ni. Kalau nak tahu, nama dia ni Amjad. Kat sekolah ni, dialah orang yang paling lawa buat hot. Buat je lah apa-apa. Yang penting, aku tak hantar kertas kosong. Jadi sekarang fasa tawakal. Tunggu dan tunggu. Sampailah aku dapat tahu yang aku ni juara pertandingan hot peringkat sekolah. Cikgu kata siapa yang juara boleh wakil sekolah. Aku kena bagi tahu ayah aku ni. Mesti dia bangga dengan aku. Hello, Assalamualaikum, Bah. Ni orang ni. Nak beritahu, Bah. Orang ada masuk pertandingan. Lepas tu kan, Bah. Orang juara, Bah. Juara. Dapat nombor 1. Lepas tu, cikgu kata, siapa yang juara, boleh wakil sekolah, Bah. Apa kau ni? Hei, aku tengah serabut ni dengan motor saya tepi jalan. Itu maaf, Bah. Kacau. Kau pula sibuk call. Dah. Ada benda penting tak yang call lah. Malang kan nasib aku ni? Hei, tak apalah. Apa-apa pun, aku kena tinggalkan lagi usaha aku untuk pertandingan hot nanti. Jadi sekarang, aku usaha dan usaha. Sampailah sehari sebelum pertandingan, tiba-tiba... Perhatian kepada Nur Ramadan bin Ismail. Sila datang ke pejabat asrama dengan keadaan segera. Aku dapat tahu yang ayah aku sakit. Aku buntu. Nak teruskan ke atau nak balik rumah jaga ayah? Hari ni hari pertandingan, tapi sejak dari itu, ayah aku pun dah rajin lawat ke asrama. Luangkan masa sama-sama. Dan paling penting sekali, buatkan aku lagi semangat nak belajar lepas ni. Bila aku dah besar, baru aku sedar kemenangan yang sebenarnya bukanlah aku menang hot, tapi hubungan aku dengan ayah aku. Siapa tahu, kasih Tuhan,